Tengok kat mana makan? Betul Pak Korang ni. Tengok kat mana makan? Satu dah kali je guys. Okey guys. Tengok kat mana makan? Faham. Oh, baru kena ikan. Dekat. Okey, faham. Dia keluar. Jaga jangan nak tas. Lihat tas jaga. Ha, tumbuh. Okey. Ui, kasar cara ni bang. Direct keluar tu. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita dah trade So hari ni macam biasa kita bawa abang buat kita. Ni regular customer. Depa 4 orang kali tekom 5 orang lah. So hari ni ayat 21 Melayu, ayat elok. Cuma cuaca duk hujan petang ni. Tak tahu ikan galak kot. Sebab 2-3 hari lepas dia pun gasak. Jadi jom kita nak try jalan belanak depan Golo. Harap ada. Semoga dimulakan sikit ni. Dan semua tak bangau. Strap padu. Cari monster. Powernya. Lindu. Ya, tak sampai you. Hari dah sampai makan rumah tu. Ni pun. Ini dah. Capung. Okey, so kami dah selesai menjalau belanok. Alhamdulillah ada juga lah lebih kurang dekat 20 ekor lah. Ada. Lebih kurang tu lah. Kimo saya ikan masin saya. Kalau kena memang gurgon. Kata lagi dia cuba tengok. Jadi jom kita jumpa di spot bersama. Harap belanok kita boleh mendapatkan start yang padu. Cari ranking. Oh ya, so kami dah sampai di spot pertama kita try belakang pondok. Kalau tengok video sebelum ni kami strike AMJ banyak ikut orang tu dengan tukar udang dengan abang kita bombok kita pada. Sekejap kita nak set up dulu. Ayak mula baru start nak balik ke serut, dia menyerong sikit. Harap menjadi cari apa AMJ padu ni belakang ni. Kita cuba nak. Okay, so set up yang pertama kita gunakan perambut T. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mai, MJ 4 kilo. Okay, so setup yang kedua kita gunakan teknik layang. So kita tak pakai ladung lah. Layang kita udang masak punya. Yang udang sak no. Ni kalau
Sekak putih yang marah kan. Buat layang lah tanpa ladung. Ayat merah. Kita nak bagi udang tu berenang masuk buah tong tu. Buah pondok ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ah. Masuk. Berenang. Oh, dia akan masuk elok lah. Kompom ni. Kompom. Balik masuk elok, saya balik tu. Tak masuk. Kelak patah balik. Dia tak pakai ladung. Tu. Kira pi pun tak pakai. Oh, pim tak pakai. Dia ringan terus. Jaga takut masuk sangkak. Udang pula besar bu. Okey, tengok. Ada kan monster. Oh, laju tarik. Laju dia pula. Kepok. Oh, kerapu lesen pertama tidak membagau. Mantap guys. Tengok telefon dia makan dah. Alhamdulillah. Lesen pertama. Ni, kasut oi. Mana orang ni? Tengah tong ah. Nombor tu lah. Dia baru naik. Tiba-tiba rapu naik. Ha? Mana lah? Ada sebelah saya tuju. Boleh Sebelah. Ada makan? Bau baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya yang bersama sekarang ni. Weh, masuk luk ni. Oi, betul-betul makan. Makan aku. Alik kena luk senangin. Saya bersama. Tangan lah. Tak ngau, saya tak makan. Tak boleh ah. Makan lu lah. Tengah ada orang. Oh, mana? Makan ikan nak pun jangan makan. Kalau tak makan, tak makan lah. Alhamdulillah. Okey, so kami nak pindah sangkak yang kedua. Sangkak yang pertama ni alhamdulillah. Nasi pun dah makan habis dah. Biasa pun nampak dah boron. Jadi jom, nak sangkak itu kita try pot sekak putih dengan MJ. Harap jadi. Kita nak target gorgon ni sebab udang kita ni tengok. Besar amat tengok udang. Ni kalau cakur tiaw ke. Waduh, jadi jom. Nak sangkak. Pam. Oh, baru kena ikan. Dekat. Okey, pam. Dia keluar. Jaga jangan nak atas. Dia atas jaga. Tumbuh. Okey. Ui, kasar dah ni bang. Derek keluar tu. Faham. Sangkut lah. Alamak. Depan lu sikit. Depan. Alamak, sangkut lah. Betul ya tu dia makan tu. Oh, kepala. Halo. Masak oh. Nak. Lagi. Panggil my friend. Tak, pulau Temenung. Pulau Temenung. Dia kata kat ini dia kalau kan. Pulau Temenung. Aku juga batal tu kan. Dia batal ni. Kita nak tak boleh dia kuat tu. Oh. My friend dia bawa cakok mai dah. Ni tandanya dia nak tolong kami lah. Bawa sak ni abang kita tarik ni. Keluar ada. Tak ni direct tu. Tolong. Monster. My friend tolong. Thank you my friend. Oh, ada ikan lagi. Ada. Besar? Besar? Oh, 5 kilo? 5 kilo. Ha. Ada? Dia talik tak boleh piu. Wah.
Tak, my friend tolong. Thank you my friend. Monster. 2 kilo dah. 2 kilo? Oh. Awak cakap ah? Saat kita my friend tengah duduk buka. My friend tengah buka tak? Kita rakam ni. Hai, lesen yang bertemu. Oh, mantap. Alhamdulillah. Tidak membangau. Teknik kepala terpenuh. Nampak cantik. Teknik kepala terpenuh ah. Ini kepala terpenuh. Menjadi my friend tolong. Ayolah. Mantap my friend. Tu dia nak lucu tu bang. Doi. Solid tak? Orang depan pulung sikit. Kami belakang 3 baris dapat dah. Alhamdulillah. Tu jom tengok. Kepala terpenuh. Furgon yang pertama akhirnya tewas. Baru abang atas 10 minit nak pindah. Tambah masa lagi. Kita tunggu. Okay, so kami nak pindah sangkak yang ketiga. Sangkak yang kedua ni alhamdulillah Monster berjaya mendarat dengan bantuan Allah sangkut. Bantuan pekerja sangkak ni lah. Jadi jom kita try naik sangkak. Ayak pun lo tak nak straight ni. Wish, lagi ni lo sebab potong ikan. Oh, potong ikan. Jom naik sangkak. Menjadi tapi kita sangkak peluh dulu. Di belakang pondok cari pok apa senangi yang padu. Tengok video sebelum ni tengok senangi rusak tau. Sangkak tu kita cuba. Ada hasil. No. Udah senangi bang. Gergong. Alhamdulillah, akhirnya senangi tewas. Dia guys. Ni yang baru melano. Makan. Hah? Dah. Ya tu duduk nyanyi. Untuk makan tu. Oh, tak. Hei, relax. Relax kata. Okay bang. Alhamdulillah. 3 kali guys makan belanok sangkut. Oh lah belanok terlecut lah. Dia orang sangi yang tengok bawa sak elok. Alhamdulillah tak dicari. Ada sangi ni. Tak ada sak. Neng. Dia lagi besar bang. Lucu. Woo. 3 kilo nasi jangan. Woo. Belanok pun tengok. Besar ni. Besar nanti ni. Belanok ni. Ada. Ni. Yang baru. Allah terbelik tu. Terbelik apa tu? Aduh. My friend. Woo. My friend. Ikat. Tolong. My friend. Ada ni. Ada macam tali tadi sangkut lah tu. Tadi sangkut macam tu. Alamak my friend lah. Halo. Dia main. Ada kita tak rujuk lagi kan? Ada. Tak rujuk kita tak. Ringan lah. Tak ada lagi. Tahu kan? Jangan ringan lah. Boleh buat pisau ke tak? Bisa. My friend tolong. Kita tahu. Ada ikan. Nampak ikan tu? Ada. Ada kawan?
ikan. Ya. Ada lagi. Okey pula kawan. Cantik kawan. Thank you kawan. Thank you kawan. Thank you ah. Rokok. Rokok. Thank you ah. Senangin yang kedua guys. Lebih tak besar sangat ni. Kena siap kurang ni. Oh, Dia lucu makan lah. tu. Ni dia makan ikan ni. Oh, Ikan sardin. ikan sardin. Lucu lah. Dah gerik dah. Dia. Yang kedua. Makan belanak recycle tadi. Belanak recycle tadi dia hanyut pemisuk lah. Bubuh tu dia. Yang kedua senangin. Mantap guys. Sampai kawan kita tolong. Alhamdulillah. Tak jari. Moga dia kawan tolong. Oh, member cantik lah. Member sini memang cantik lah. Okay, so kami nak pindah angkat yang keempat. Sini alhamdulillah boleh senangi padu 2 ekor. Oh, tidak lagi seekor lagi padu. Rosak memang betul. Macam sekak gorgon tu. Sayang terlucu. Jadi jom kita nak pergi port MJ balik. Sangat tadi first tadi. Agak bendok agak jadi. Dah cantik eh. Oh, lucu dah. Dia balik tangan kepala. Oh, dah balik. Jom nak pindah. Okey, so kami nak pindah sangkat yang ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Dari sini tak makan. Ini ayak pun ayak dah mula nak balik ke pasang balik. Nak duduk dulu lah. Okay, jom naik sangkat. Menjadi yang merajuk lah ni yang ni. Tengok udai lo. Besar cantik tu. Macam kucah sedap kan. Jom. Monster lah. Dah monster. No, ni monster senangin pun lucu pula. Sayang tu. Cakap. Guys, yang pertama. Cakap. Wow. Lesen yang pertama 2. Yang kedua lesen yang kedua. Oi, makan pula ni. Bukan. Oh dia guys. Ayat tak masuk weh. Gorgon yang pertama. Alhamdulillah. Banyak ikan apa bang? Kedua? Yang kedua. Orang depan kena pulun. Aduh. Ni. Makan. Tak mau kena waktu dia. Nampak lah. Duduk main lah. Alhamdulillah. Oh, sangkut. Tengok ni. Ha? Saya. Oh, dalam. Ha? Dalam? Tu berjut ni. Jari? Jadi Patah rot kan, tengok. Oh, belakang. Monster. Gorgon. ikut. Ikut? Dalam ah? Cuba pujuk tengok. Apa luar? Patah. Oh, tengok patah. Tapi boleh sambung ni tu. Boleh. Tak ada abang kita pujuk. Macam mana? Mana. Pelepak bunyi apa tengok. Patah. Itu betul-betul monster guys. Ni boron. Boron. Kompom boron. Strike padu. Akhirnya abang kita menjadi di sangkak yang kelima. Mantap Pak Abu guys. Nak patah rot. Nak patah rot. Bersekat juga. Alhamdulillah. Kulit kami je habis. Dia monster yang kedua. Kalau disewakan oleh abang kita. Yang paling monster kali buat sangkak ni. Orang depan masih membangang lagi. Kena pulun lagi. Okey bang, angkat je bang, buat tengok. Ni dalam video tengok. Masak lah tak ada. Menjadi lah ni. Ayo. Dia menjadi petang pula guys. Tekong masih membangang lagi sini. Alhamdulillah. Berapa kilo? 3 kilo. Mantap Pak Abu. Okey, orang depan dulu lah. Macam biasa. Fokus. Tekong ke pulun. Orang depan tak. Betul ya? Betul. Allah, putui guys. Gorgon yang pertama tewas. Mau duduk ni.
Memang dia tak mau bagi juga. Cuba lagi, masa masih panjang. Cuba. Gerak beranak ah. Oh, tu saya jampi dah tadi. Abang tu guna strike terus kan. Okey tak, kita buat jampi sekali lagi. Ni abang yang kedua, yang ketiga. Oh, dah sangkut dah. Tak. Ni pula. Ada. Di sana. Okey. Ais, memang kita menjadi. Waduh, mantap Pak. Wuih, besar. Wuih, sangkut penyut. Allah, penyut sangkut. Apa? Sangkut ah? Kan nampak lah. Sangkut ah? Tu. Sangkut apa? Bali je dengan tu. Allah, my friend. Woo. My friend. Woo. Woo. Halo. Oh. My friend, you my friend. Oh, di sana. Ai, aku yo. Oh. My friend. Okey, jangan paksa mah. Ada lagi kan? Nak buat bayar lah. My friend. Fish, big fish. Bagi dia tali. Wah, my friend bagus ya. Tali pun nampak tali je sikit. Boleh baca. Dia tahu? Kan nama sini ya? Tadi kan kat sini. Tadi dia tak kat sini ya? Dia gulung sana mak. Kita lepas ni. Kena buat mana. Tarik. My friend, very good, my friend. Very good. Oh, mantakai sangkut sana. Ha? Kalau nak dia tu. Oh, ini kau. Tarik. Ikan dah. Ikan dah dia kata, ikan dah. Big fish. Oh, tangan sakit pula. Mana tangan dia? Dia kata makan model ni. Tak. Dia tengah duk otek. Dengan lucu ikan, lucu lah. Memang kutuk dia layak pun. Cucuk guna kata. Tak turun pun dah. Aduh. Besar? Oh, dia gorgon. Angkat pun sikit. Atas tatuk lah. Tatuk ni mati. Terus angkat naik lah. Angkat naik lah, cantik. Okey, mai siap sini. Nah. My friend. Tu kasih potong. Potong. Ha, ni. Kawan. Lepas. Ha, tarik mai. Kawan. Potong. Ada buka gate ni. Buka. Tu dia, kau tengok. Track yang ketiga. Nasib baik my friend bangun tidur lah. Bangun tidur kan tu. Now mai you cut ah. Fish ah. Betul. Cut apa? Kita rekam balik nama. Panas GoPro. Ma. Bagi rokok. Lah. Allah. Tu dia kan.
My friend kena tolong. Kan hari ni dah biar kali ni. Kabel kuat. Dia kabel kuat. Dia kali kami sangkut. Dani itu dekat dua. Semua my friend lah. Semua. Tak. Kotak-kotak ni dah. Lesen yang keempat. Gorgon lagi tewas. Alhamdulillah. Padu. Orang depan blow sikit. Orang depan blow ni. Ha? Alamak. Aku kan masuk dalam. Ha? Layang? Kenapa dah tu? Boleh tu. Sama pin? Roti. Alamak. Kadang-kadang menjadi juga. Mana tengok? Tengok. Tali. Oh tu. Apa buka tu. Fine friend lagi. Jadi kan? Kita kami friend ni. Tu nak ikut dalam. Keluar kampung. Masuk dalam. Tak bagi dia tarik biru. Dalam tu. Dalam. Tarik sekerat dia berhenti. Oh, tu dia tarik awak dia pergi. Tarik sangkut. Sangkut dalam. Dalam. Okey. Dalam. Tak boleh gerak. Kan muka. Baru kasar. Baru duduk strike. Cekak. Oh, pam-pam. Oi, besar. Oi, 5 kilo. Mantap. Dia naik dah. Besar dah. Dekat. Oh, naik. Padu. Monster. Jadi sarang burung. Tahu semua. Pakai mesti ke letas. Tali kecil dia pelok dia pedor. Lebih besar. Tali besar tak apa, boleh kita main lah. Apa tapi ikan dia besar. Oh tu ikan besar, 6 kilo. Okay guys, hari pun kena. Tadi hari barat tukar main utara tu. Tepuk barat, tepuk Kelantan semua dah. Kami tak ada lariah, tak ada lariah. Rasa bertahan tadi lah. Tengok macam mana. Aduh, padu. Padu. Tengok kat mana makan? Tempat korang ni. Tengok kat mana makan? Sangkut dah kali ni guys. Okey guys. Tengok kat mana makan? Tengok kat mana makan? Makan guys. Tengok kat mana makan guys? Okey guys. Oh, ni besar guys. Besar ni. Ui. Makan rot lembut tak? Bok ni ya. Oh, lepak elok. Oh, monster guys. Wow. Jangan ada combo. Ekor kuning cantik elok. Tengok kat mana makan? Kakak nak cek umpan. Buk bisa bang. Oh, dia guys. Ni bukan kita betul tangguh. Orgon guys. Dia. Geri bang. Dah, lepas habis angin terus. Monster guys. Kita menang ni tak apa. Dia guys. Ranking berubah guys. Ranking berubah. Mantap. Tapi abang tu dapat 3 ekor. Ekor baru yang pertama. Baik kok ah. Dekat ekor tu. Dia guys. Mantap padu. Kita lagi 3 ekor sana ekor. Sekejap kita cari. Senangi tengok. Ui, dia makan casting lah bang. Dah ganti kan? Tengok serau. Lepas dia lah kau pelan-pelan. Asal banyak kan? Tak dua pula mana yang pegang. Dua bahaya. Tengok apa kalau kita boleh sikit. Dia mula. Dua pula mana yang pegang. Nak putih lah tu. Dia kan sekali lagi. Mantap padu. 4 kilo. 4 kilo. 5 kilo mau. Padu tak cari. Dia kan berapa kilo bang? 4 kilo. Tak nampak. Oi, 4 kilo lebih. Mantap guys.
Dok. Dok kot. Kenapa? Ha? Kenapa? Ha? Dia dah duduk lompat. Boleh. Nampak tak? Kok. Lalu ni. Oh. Okey, balik. Okey, pula. Okey. Alhamdulillah. Gorgon yang kedua tewas. Hei. Gorgon yang kedua tewas. Alhamdulillah. Teknik layam jadi. Macam mana Mi? Aduh. Lepas dia. Tak itu kok sangkut eh. Kita rakam. Dia tak mau pergi mana. Padu guys. Gorgon lagi. Tu dia guys. Ranking berubah lagi. Monster yang kedua tewas. Mantap guys. Jam pukul 6. Waduh. Tak cari last minute. Orang depan belum. Oh, tangkut lah. Tak apa. Dah nampak tali apa bila lajunya. Tangkut jadi batal lah. Kenapa? Dok. Tadi kena pau kat bawah ni. Sekat lah dia akan naik atas. Lagi tangkat tinggi lagi dia naik atas. Boleh ke? Jom. Ada kan ni? Tak. Dah lepas tu. Makan tu Terus makan. Dia ingat tu apa? Laju ke? Budak masuk laju dia. Tapi tak boleh masuk, udang tak boleh masuk tu. Ada je. Kita dari minggu ni kan. Ada. Tak ada angkat ikan lari. Baik putih. Ada. Tak ada ikan tak payah angkat. Tak ada ikan sudah lepas. Sudah lepas. Ikan sudah lepas. Sudah lepas. Kawan. Dah. Okey. Thank you ah. Sudah lepas ikan tak ada? Ikan sudah cucut. Okey, thank you ah. Cucuk juga. Ada lagi? Ada lagi mai. Cucut. Tengah berlepas makan. Oh, mi baru lepas tu. Rumah saya. Lano. Baru nak lepas tali. Ni tak ada gudang apa anaknya. Gudang mati. Kencing. Main cebok lah. Dalam pun menangkap kakak lah. Gorgon. Hijau tu tadi. Dapat. Sikit lah. Dah ni duduk area yang tu. Sepuluh minit. Last call.
4-5 kilo. Boleh putus jari orang mak tu. Dia beli kat jangan. Pegang tu lepas. Kita pegang pi sana pun dia tarik kita. Alah. Pi. Dah lilak lui. Oh, lagi dia potong tangan tu. Kamera cici tu. Bukan eh? Ikan kecil tu. Halo, salam. Doi. Okey. Apa janin-janin tinggal kat but apa? Buat kat but apa? Bateri lah. Okey je. Tadi keluar. Mana? Apa ni? Jangan ni. Oh. Nak kopek. Merah. Tahu lah saja kan. Okey tu lah. Oh, pam. Jaga kan dong. Jaga. Jom. Dia melupuk dah tu. Pulak. Pulak. Lah. Oh, dia kelupuk lah tu. Boleh. Ha? Kelupuk lah tu. Kena lah. Pulak. Okey, dia pulak. Ha? Pulak tak? Punya. Pulak tak? Ha? Keluar, dia dah keluar. Awan, main kayu kan. Keluar. Dalam blok. Goyang langgar. Goyang. Nyarin. Bentar ya. Boleh. Ya. Gorgon. Pula. No? Oh, goyang. Belum mau. Oh. Dia nak ni pergi. Boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So, selesai trip kami ni. Alhamdulillah ada juga, walaupun tak banyak, tapi ada jugalah. Tapi orang depan yang ni, 2 orang membangau. Kami dah bagi overtime dah ni. Kenan kat 7 ni. Tapi masih membangau. Nampak je lah, tak ada rezeki. Yang ni dah jam dekat 7. Nunggu lok pun duk main tu. Gelap lagi. Tadi dah kena ribut tadi. Sampai lokoi dalam luar semua habis basah. Jadi jom kita nak jumpa ke pekalat ya. Kita jumpa tengok hasil ni. Alhamdulillah ni monster. Oh, memang fighter dia ni. Alhamdulillah, jom. Orang depan dulu, orang depan. Tak lewat bawah. Apa OT pun tak mau jadi lah. Aduh. Dah. Ada tempat dia tak mau dah. Dah. Kamu perlu untuk sangat. Orang ni. Bagi dia. Ya, angkat kali kat dia. Kau bagi dia. Boleh. Kedai tu. Dia bagi minyak dia. Okey, minyak dia. Boleh tak ya? Ya. Dia patah bawah kan? Okey, bawah dia. Nampak join kan ni kan? Cabut dah panjang tu. Panjang tak patah. Patah ulu dah. Ulu lagi. Ulu lagi. Oh, akai tahu ni. Apa lagi? Semua tu dah.
Okay, so kami dah selamat sampai kat pengkalan. Saat kita kemai-kemai tengok AC orang ni. Nak gelak dah guys. Tengok AC monster. Waduh. Ni tak. Gemuk-gemuk ni. Ada belanok. Bagi belanok. Tapi dapat belanok pas angin tu ya. Habis tekan ni? Dekat udang. Udang. Okay, ada saja hasil kami untuk orang ni. Monster berapa ekor Monster 6 ekor. Oh yang ni pun monster. Kalau tidur ori panjang sekor ni bang. 4 kilo 5 kilo selesai ni. Nangin tadi terlepas besar bang. Padu lah. Nangin 3. Anak borong 1. Sekat 6 ekor. Jom fighter kita ni. Daripada mana lah. Lepas tak bawa pula. Tu dia kan. Bateri dulu. Okey baik. Masih ya. Tu dia. Bang kita. Macam biasa. Oh, yang ni paling champion sekali. Bang kita paling patah rock tadi. Hampa ingat champion. Biasa-biasa. Sampai patah rock. Rock saya champion lah. Bang kita lepas pun champion. Ni. Ni kapoi. Dia alhamdulillah rezeki kami. Keluar ribut pun dah lampu dah. Sebab nak review ikan besar ni. Kena pasal lampu. Okay, saya jumpa lagi di next video. Pam. Ni kan mampu berminat lah. Pam menengok ni berapa jam lah? Jam 12 jam. Daripada pagi ni sampai 24 jam boleh tahan. Tu, dia punya current, dia punya gas, memang padu. Apa sprinter punya enjin. 24 jam boleh tahan. Berarti dah macam mana? Ni pakai bateri motor. Apa nak berminat nanti apa tu? PM air lah. Nanti yang mana berminat nanti PM air lah. nampak WhatsApp lah. Macam biasa tanya mempan ni. Abang kita buat. Memang sempoi 24 jam ni tak. Hampa nak pergi kelong ke apa senang lah. Jadi harap dah jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe channel Fishing, like, share dan komen. Bye bye. Mantap lah ni. OT apa time. Tapi abang kita tak dapat kat ni. Kami tak lewat bawah. Jadi jom.